Adhian Mohamad. Ikan lama ikan duri kata macam mana Jeffrey. Ya. Okay guys. So hari ni sebenarnya kita orang nak buat konten ni lepas Martin punya muka kena reveal tau. Tapi dah terlampau lambat. Sekarang baru kita rasa macam nak buat. Tapi tak apalah. Namanya apa sayang? Gumpal soalan namanya. Sekarang ni kita orang ada screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soalan daripada IG story. Sebab hari tu kita ada letak dekat IG story macam ni. Macam tu. So kita akan terus je baca soalan daripada korang. Let's go. Okay. Sayang. Soalan yang pertama daripada Aina Rosli _double. Okay. Dia tanya dia terus duduk atau merangkak dulu baru duduk Dia terus duduk atau merangkak dulu? Oh iyalah dia tanya Martin ni duduk dulu ke merangkak dulu ke? Tapi saya rasa macam Martin serentak kan? Sekejap, saya ingat balik. Seingat saya waktu dia 6 bulan dia macam terus serentak, merangkak dan terus duduk. Okey, Mami tanya Martin merangkak dulu ke duduk dulu? Duduk. Merangkaknya ni. Okey, jadi jawapan dia serentak lah. Serentak lah senang. Tapi memang jujur saya rasa waktu dia 6 bulan tu dia macam serentak. Sebab setahu kita orang sebelum dia 6 bulan dia tak pernah merangkak. Dia macam mengesot. Dia mengesot kan. Dia macam dia menerap tapi dia macam tu. Ke depan. Dia kurang selesa. Kurang selesa. So saya rasa dia betul-betul merangkak waktu dia 6 bulan. Dia terus duduk. Merangkak tiba-tiba dia menyengit duduk. Macam tu. So waktu dia 6 bulan dia serentak. Gitulah. Okey, soalan seterusnya daripada Baby Rose 909. Martin nak tengok gigi dah berapa? Geramlah si ketul Martin. Uish. Martin, dah nak tengok gigi. Tunjuk gigi Martin. Martin ada berapa gigi? 4. Okay. So betul, dia dah ada 2 gigi yang betul-betul 4. Okay, good boy. Okay, dia dah ada 2 gigi yang betul-betul kita nampak. Yang dekat atas ni 1. Okay, yang atas ni 1. Lepas tu dia atas bawah lah. Atas bawah. Atas 2, bawah 2. Tapi Manis tengok yang dekat sebelah 2 tu pun macam nak tumbuh lagi. So dia on the way 6 gigi dah. Umur dia sekarang minggu depan dia 8 bulan. 8 bulan. 26 bulan 6 dia 8 bulan. So on the way 6 gigi. Okay. Good. Tapi dia nak tengok lah. Dia orang nak tengok. Susah lah nak buka gigi dia ni. Dia macam tak nak bagi gigi sama. Faham tak? Cuba tunjuk. Ya. Okey, 1, 2 atas. Dekat atas ni dah ada 2 juga. Ni. Atas. 2. Nampak tak korang 2? Tapi hanya kita orang je nampak yang lagi 2 sebelah tu. Yang sebelah gigi di bawah tu ada lagi 2 yang tengah nak naik. So on the way 6 gigi. Yay! Congratulations! Yay! Clap your hands sayang. Yay! Buat dia. Okay, actually dalam 3 hari lepas Manis ajar dia tepuk tangan, tahu tak? Manis macam peluk dia dekat pangkuan Manis. Manis saja dia tepuk tangan. Lepas tu dia tak pernah tepuk tangan depan kita orang. Jujur dia tak pernah tepuk tangan depan kita orang. Tapi waktu kita orang tidur, Manis terbangun lah kan. Sebab Manis tahu dia bangun. So Manis jenguk dia sesenyap. Manis tampak dia macam main patung, main-mainan dia. Lepas tu dia happy, dia tepuk tangan sendiri. Tapi benda tu
Manis tak ada nak rekod sebab bilik kita orang gelap. So kalau Manis buka lampu, confirm dia akan terbangun and like dia tak akan buat lagi lah benda tu. And ni tadi, ni first time. Okay, rambut Martin memang brown putih ke? Macam Mak Saleh dengan mata grey macam itu. Tapi itu memang real dia lah. Dari lahir lah, takkan kita orang dye. Okay, ni rambut dia, colour dia. Korang nampak tak colour dia? Ni. Kalau korang tengok dia daripada depan, korang akan nampak rambut dia. Ada orang chat saya, ada ke guna dye yang selamat untuk baby? Kan ada je parents, kalau saya perasan lah dekat social media ni banyak je parents yang memang dari kecil lagi dia memang dah dye rambut anak dia. Tapi no, itu tak berlaku kepada kita orang. Lepas tu dia tanya mata grey. Ya, mata Martin dia bukan colour coklat, dia grey. Grey biru. Wow. Dia grey biru macam tu. Dia macam tu dari kecil, tak tahulah. Kau tengok dekat TikTok dah lah yang apa semua. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Okay, seterusnya daripada Aisyah Syuhaimi. Nak tanya, Martin ada pakai any hair serum tak? Time lepas cukur rambut. If ada, share. Ada ke yang? Hair serum tu macam tak ada. Hair serum. Kita orang tak pernah kacau kepala dia. Kecuali kita orang pakai minyak rambut. Minyak apa tu? Minyak rambut. Tropika. Daripada Tropika yang bau macam lavender tu. Yang tu. Tapi yang tu bukan serum. Serum. Tu just minyak. Just minyak je, minyak. Ni soalan daripada Iman_Dolo. Dolo. Dia tanya, Adian Martin suka makan buah-buahan tak? Jawapan dia yes. Dia sangat-sangat suka buah. Lagi-lagi buah pisang. Senang cerita, Martin dia suka makan lah. Dia suka makan. Semua benda dia makan. So far, apa yang dia makan, apa yang kita bagi memang dia masuk mulut. Dia memang minta lagi dan dia spoil badan dia macam ni. Kenapa dia tak pakai baju? Sebab dia baru lepas makan tadi. So biasalah dia ni kan, walaupun pakai bib, tetap tumpah. Mami pun tak faham apa function bib tu. Dia ikut mami dia kuat makan. Even bib tu pun dia pergi tunggang terbalik. So in case dia minum air yang tumpah dekat bib tu, dia terbalikkan lagi. So basah baju dia. So aku macam tak faham. Boleh makan bib ke duk? Apa macam. Jadi apa function mami beli bib sampai 2-3? Putai. Cak. Lagi. Okay, next soalan daripada Amanina Hana. Martin nak adik boy ke girl lah? Lah. Okay, yang ni kita tak rancang lagi. Tapi kalau ada rezeki mengandung, alhamdulillah, insya-Allah. Mesti dah saya nak sepasang. Kalau ada boy, mesti dah saya nak girl. Tapi kalau Allah bagi saya anak boy lagi, so okey je pun. Sekali tiga lelaki, seorang perempuan. Perempuan bongsu pula. Dah macam cerita tu pula. Impian saya. Contohlah saya diberi rezeki 4 orang anak kan. Saya memang nak sangat tiga lelaki, lepas tu bongsu tu perempuan. Sumpah saya rasa macam seronok. Tapi dia kalau sangat, pasang lagi best. Dia akan apa ni? Bila tiga apa ni, abang dia semua, dia seorang perempuan, dia akan jadi apa ni? Rasa macam sangat-sangat protektif. Dia rasa diprotect. Okay, soalan seterusnya daripada Mama_Ola. Dia cakap berapa berat Adian Martin sekarang? Sebenarnya kan Martin tak ada check up waktu dia umur 7 bulan. Maksudnya bulan lepas dia tak ada check up. Even bulan ni pun dia tak ada check up. Kita orang memang tak ada bawa dia ke klinik sebab doktor cakap waktu dia check up 6 bulan tu, doktor cakap tak perlu ada injection waktu dia 7-8 bulan. Sebab tak ada injection yang penting. Sebab dia dah ambil awal-awal. Macam tu lah, saya tak tahulah kan. Kalau ada klinik lain perlu inject every month. Tapi anak saya waktu dia 7-8 bulan dia tak ada injection. Tapi ada injection yang optional. If dia nak ambil, dia ambil. Kalau dia tak nak ambil, tak payah. So kita orang tak ambil yang optional untuk 7-8 bulan. Tapi untuk bulan-bulan lain, kita orang dah ambil lengkap. So next month. Next month baru kita orang start check up lagi. Waktu dia dah 9 bulan. Okay. So kita orang tak tahu berat dia. Paling latest hari tu berat dia 8 kilo lebih. Okay guys, next question. Macam mana boleh dapat nama Adian Martin? Okay sayang, cerita.
Masa tu dekat hospital, kita tengah check up you. Itu yang untuk nama Martin lah. Oh ya? Oh ya? Yalah, tak nama Martin. Waktu progress nama Martin, kita orang check up terakhir untuk 38 minggu waktu tu. Kau bayangkan aku beranak 38 minggu 2 hari tau. Tapi aku fikir nama Martin waktu 38 minggu. So kiranya sebenarnya nama Martin adalah Adyan Muhammad. Adyan Muhammad, betul-betul. Bukan Muhammad DED. Sebenarnya nama Martin Adyan Muhammad, tapi disebabkan kita orang macam why not nama dia 3 macam manis. Nur Arni Manisha. So ada 3 nama. So kita buat Muhammad, Adyan, Martin. Martin tu sebab mami dia suka nama Martin, so kita pun letak nama Martin. Amai belalang kupu-kupu. Tapi nama Adyan tu kita orang dekat bilik, dekat atas katil waktu tu, Manis tiba-tiba cakap dekat Afiq, sayang, I dah ada idea untuk nama huruf A. Saya cakap itu. Why not kita buat nama ala-ala Indonesia, letak nama Adyan. Saya cakap macam tu. Sebab waktu saya search nama dekat Google, dekat apa semua apps, saya memang search nak nama huruf A, lepas tu Indonesia punya nama. So keluarlah Adyan. So ada banyak Adyan, Adrian, but I choose Adyan sebab susah juga nak cari. Adrian ada terfikir kat nak letak Adrian tu. Adrian. Tapi tak apa, Adyan more better. Martin ikut muka siapa? Daripada Cici _Ana. Tak tahu lah, muka you ke muka I. Dia mix sebab muka kita orang pun dekat sama dah. Jangan mempersoalkan, jangan nak cakap macam muka Afiq, semua tak payah. Oi, lagi santai kawan. Bukan Mami dengki, tapi Mami nampak side muka Mami dekat Martin. Janganlah cakap macam tu. Saya kecil hati kadang-kadang. Dengki. Adalah, bukan kecil hati. I mean, alah dulu Bria cakap alah tak apalah muka daddy dia sebab mami nak doa. Ya, saya jujur korang sebenarnya saya waktu pregnant saya memang mendoakan anak saya ikut muka suami saya. Tapi tak ada dah 100% sebab saya macam minta hidung dia macam hidung saya sebab hidung tinggi kan. Daddy dia mancung tapi tak ada lawan hidung mami dia. Tahu mancung-mancung lagi mana jauh-jauh. Ya, sebab hidung mami dia tinggi. That's why dah mami macam okay nak hidung anak mami tinggi. Tapi hidung mati tinggi lah. Dia macam ni lah, bila kena cek pipi tu bukan rasa bibir dulu, rasa hidung dulu. Jahat sah. Okay, last soalan adalah nak tengok mata dia time sekarang. Aduh. Kalau dia dekat luar lagi terang mata dia sampai saya pun tak tahu itu warna grey ke warna biru ke warna hijau. Sebab kadang-kadang kalau dekat luar kan kita nampak macam hijau kan. Kalau dalam rumah dia nampak macam warna grey saja. So tu je lah soalan daripada korang. Ada 10 soalan. Dia sebenarnya saya memang ambil. Bukan ada 10. Tak ke 10 orang je saja. Dok banyak. Tapi I memang dah baca satu-satu. Memang kebanyakannya soalan yang berulang. So saya same macam thing lah, the same thing. Dia tanya soalan yang sama je. Nak adik perempuan ke lelaki, berapa berat Martin, Martin minum susu susu badan ke susu tepung. Tapi jawapan dia campur, Martin campur. Dia dari lahir memang saya bagi susu badan. Tapi waktu dia dekat nursery memang nursery bagi dia susu tepung. Tapi Alhamdulillah sekarang dia dah makan, dia memang susu tepung lah, susu Dupro. So Alhamdulillah sekarang ni Martin dah 7 bulan. Bulan 6 ni dia dah 8 bulan. Yeay. Amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk dan pandai mami buat susu. Dan berlalu sampai kau tiada bertahan. Semua takkan mampu mengubahku. Saya mami. Ada saya. Ya Allah, ni bukannya sayang ni, zombie je. Okay guys, so itu saja konten kita pada kali ni. Thank you so much yang mana tengok video ni sampai habis. Kita jumpa lagi pada next episode, next content. Bye, Assalamualaikum.